Hati yang penuh dengan iman akan tetap teguh walaupun dunia di sekelilingnya sedang runtuh. Kadang-kala Allah SWT mencabut segala nikmat-nikmat yang ada pada kita kerana Allah SWT sayangkan kita. Allah nak kita dekat dengan dia. Allah SWT menginginkan kita untuk meletakkan pengharapan lurus hanya padanya. Kerana apa pun yang berlaku, yang menyelesaikan segala kesusahan yang kita lalui adalah Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan dimuliakan Allah SWT, hati yang kuat bukanlah hati yang tidak pernah menangis, tapi hati yang kuat adalah hati yang sentiasa sujud walaupun ketika menangis. La mawjud illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.